Bismillahirrahmanirrahim. Saiz juga ni. Ui. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Woohoo! Waduh. Apa potong aku ada mengambil. Kenapa? Macam. Kenapa? Assalamualaikum, selamat pagi. Welcome back to channel ku, Romeo Angler. Pagi ni aku lacor lagi, geng. Kalau semalam hari Jumaat kan, aku lacor sekejap je. Lepas tu ada strike tinggi kerapu seekor. Lepas tu aku nak kata lokoh sebab mata kain aku tu jadi hampir-hampir bersterik, geng. Jadi hari ni aku tak puas hati. Aku nak lacor lagi. Aku nak tengok dia tu ada lagi tak. Hari ni aku tak tahu solo, kan. Ni aku berkomplot secara tak sengaja dengan saudara Fizi. Lepas tu Alung dia tengah set up dulu kayak dia tu. Dia tu memang lambat. Dia siap makan dulu semua bagai, baru dia lacor. Ok, geng, tanpa berlengah masa, jom kita lacor. Arah je. Sampai umpan, geng. Selah dia. Alhamdulillah. Apa ikan selah ini, geng. Simpan dulu. Itu kan tanda, kan. Itu kekor apa. Itu tanda ni sedap goreng, kan. Baru macam semalam juga laju. Benda ni tiba-tiba dia tarik. Selah, kan. Alhamdulillah. Aku karau dia ambil. Kenapa ni? Mata. Cara nekan ni macam jenah. Aduh, lucu. Baby GT. Alhamdulillah. Malah nak tahu macam tu. Saiz juga ni. Wih, ni kalau pakai micro jig sedap ni. Saiz macam ni. Alhamdulillah. Udah ni. Aku baru turun. Selah. Selah, kan. Alhamdulillah. Selah saiz bangku ni. Selah saiz bangku ni. Selah jambu. Aduh. Alhamdulillah.
seekor je. Alhamdulillah. Waduh. Waduh ni. Keselah ni. Banyak ni. Penuh. Full house. Oh, akbar. Oh. Saiz pula. Oh, hebat. Alhamdulillah. Masih ada jago seekor. Besar. Ada lagi yang sebelah sini. Sebelah jambu geng. Alhamdulillah. Ada. Kena betul-betul atas spot dia baru dia ambil. Selutut saya. Dia kawan dengan Cecaru pun ada. Sedap saiz. Keliling. Kontrol ekor dia nanti. Gaya lompat macam tak hilang. Kalau tarik. Oh ni. Geleng-geleng ni macam talang. Lah, kan gua pastikan on rolling. Aku tak ada lagi lesen on rolling. Oh, dia tarik. Tapi tadi aku dengar masa mula-mula dia ambil tadi, dia lompat. Biasa kalau lompat ni talang lah. Aduh, penat. Jauh sangat. Dia datang. Dia tak melawan. Aku yang bergerak. Hai. Hai, panjang ni. Panjang ni. Tinggi ni. Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Digeling ni. Dah sikit drag. Bismillahirrahmanirrahim. Saiz juga ni. Ui. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah. Woohoo! Alhamdulillah. Lesson trolling, lesson tenggiri, semua renew ini Wah, akbar. Saiz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, syukur alhamdulillah. Kesan tali. Alhamdulillah. Sebab tadi aku dengar dia lompat kan. Aku rasa tenggiri ni datang dari bawah kot. Yang dia ambil umpan aku ke atas tu dia jadi lompat tu. Alhamdulillah. Waduh. Apa potong aku ada mengambil. Kenapa? Macam kenapa ni? Aku letak ikan tamban ni, tambah mati. Yang bottom separuh air. Akan mayung kot. Sini dah. Sini dah. Kalau pakai single hook. Memang bottom aku biasa pakai single hook ni. Single hook tapi tak dawai lah. Ke talang. Tapi kalau talang biasa kalau aku dapat dia lompat kan. Walaupun aku main bottom separuh air. Tak melawan mayung ke mayung saiz, tapi akan mayung makan separuh air pula. Tak kisahlah geng, apa-apa pun sekarang ni alun dah ada, baru nak start makan balik. Cara dealing ni macam talang. Rasa gigi dia kan. Rasa gigi dia tadi. Lebih kena dawai. Ikan talang panjang tu. Panjang putih tu. Saiz juga ni. Talang saiz kebek. Tinggi ya geng. Alamak. Tinggi gigi. Aduh. Belah kanan aku kekok sikit. Talang. Ni, kau ni buat kecoh lah. Habis-habis kena gari tadi. Banyak nampak belakang macam tu lah. Kan tinggi, panjang. Saiz ni. Jangan berbelit. Jangan berbelit. Alhamdulillah. Woohoo! Talang pun aku renew juga di sini. Aku tak pernah dapat lagi talang tu.
tahun ni 2025 ni. Review talang. Ui, berat juga. Sikit je kena mata. Memang aku pakai single hook. Tapi solid lah. Dia tepi bibir. Alhamdulillah. Kutu awak matang. Oh. Ini apa tu? Apa dah? Lama dah habis dah. Alhamdulillah. Aku dah sampai ke darat kan. Ada peminat. Dia tanya aku ikan apa tu. Akhir video nanti aku jawab ikan apa. Okey. Kita ini alhamdulillah. Malam aku turun lokoh kan. Hari ni alhamdulillah aku kutip aku dapat juga dia hari ni. Target hari ni Tenggiri geng, on trolling. Lesen 2025. Alhamdulillah. Lepas ni talang pun aku renew juga lesen 2025. Alhamdulillah. Dapat 2 spesies terus. Aku renew. Alhamdulillah. Lepas tu lauk. Ui, hidup lagi. Ikan selar. Saiz-saiz macam ni ada dalam 20 ekor kot. Lepas tu tadi ada seekor ikan GT. Mana ikan GT? GT. Alamak, kat bawah lah geng. Ni baby GT. Okey dah ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi geng, aku syukur sangat-sangat. Ikan tenggiri tu aku tak jual geng. Kali ni aku nak makan. Sebabnya aku dah pasang niat geng. Kalau aku dapat tenggiri pertama, memang aku akan makan. Aku akan bagi dekat adik-beradik aku. Lepas tu kita bagi pertama sekali aku nak bagi dekat ayah aku lah geng. Ayah aku bawa kawan perit. Jadinya ikan tenggiri ni sesuai untuk orang perit ni. Ok geng, aku rasa sampai sini saja video aku untuk trip kali ni. Macam biasa, pada yang baru terjumpa channel aku cakap selamat datang tu. Jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Pada yang dah subscribe channel aku cakap terima kasih banyak-banyak tu. Korang memang baik. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye. Ni tak boleh piar ni kat luar. Nak ada kat luar?